Mahkamah Tertinggi Malaysia, Mahkamah Persekutuan, menolak usaha Kerajaan Negeri Kedah untuk mendapatkan semakan rayuan terhadap keputusan yang membatalkan tindakannya menghentikan operasi penjualan loteri atau nombor ramalan di negeri itu. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Rodzariah Bujang menyatakan bahawa kerajaan negeri gagal memenuhi syarat ambang yang diperlukan bagi membolehkan kebenaran merayu diberikan dan memerintahkan kerajaan negeri membayar kos sebanyak RM50,000. Sebelum ini, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Nur, telah menghentikan pembaharuan lesen pihak berkuasa tempatan bagi premis penjualan loteri atau nombor ekor mulai 1 Januari 2023 sebagai sebahagian daripada inisiatif kerajaan negeri membendung gejala sosial. Walau bagaimanapun, 6 permohonan semakan kehakiman telah difailkan oleh ejen dan syarikat pengendali loteri bagi mencabar keputusan kerajaan negeri itu. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah memutuskan tindakan menghentikan pengeluaran dan pembaharuan lesen perniagaan pertaruhan nombor ramalan adalah melangkaui batas kuasa negeri yang diperuntukkan oleh perlembagaan.